Hai, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak review sebuah filem arahan Feroz Kadir dan terbitan Shaiba Vision, iaitu filem Balas Balik. So, basically filem Balas Balik ni mengisahkan tentang Roslan, lakonan Tony Yusof, seorang pengendali syarikat besar yang ditemui mati akibat serangan jantung. Namun, siasatan oleh Detektif Zul, lakonan Syukri Yahya, yang mendedahkan bahawa kematian tersebut sebenarnya merupakan satu kes pembunuhan. Siapakah pembunuh dia dan apa motif di sebalik kejadian ni? Itu korang kena saksikan filem Balas Balik. Sebenarnya masa awal-awal aku dapat tiket premier movie ni, aku macam, aduh, movie apa ni kan? Nak pergi ke tak nak pergi? Aku fikir dua kali sebenarnya. Sebab aku rasa filem ni ngarut, sebab aku tak pernah dengar title dia kan. But, aku pun pergilah juga. Gagahkan diri aku pergi ambil tiket movie ni dekat Dadi Cinema Pavilion, KL. But, lepas movie ni start 10 minit ke 15 minit macam tu, persepsi aku dekat movie ni berubah 100%. Betul aku cakap? Sebab dia tarik perhatian aku, sebab aku nak tahu siapa pembunuh sebenarnya dalam movie ni dan kenapa dia buat macam tu. Lepas tu bagi aku, movie ni dia macam elemen potong tang corner tau bagi aku. Dia ada satu big reveal dalam 20 minit terakhir movie ni yang berjaya menjadikan movie ni lagi menarik dan lagi fresh bagi aku. Lepas tu aku boleh cakap sebab benda ni lah yang jadikan movie ni lagi best. Kalau tak ada benda ni, aku boleh cakap mungkin movie ni kurang sikit. Lepas tu bagi aku, filem ni dia ada pengajaran dia dan dia boleh bagi kesedaran dekat penonton dengan apa yang dipersembahkan dalam filem tu. Aku boleh cakap it's a good content lah. And then lakonan Syukri Yahya, Tony Yusof, Marissa Yasmin, and then Adam Lee pun. Secara keseluruhannya, aku boleh kata lakonan dorang okey, tak ada masalah. Ada beberapa pelakon bagi aku acting dorang cringe sikit lah. Tapi taklah mengganggu keseluruhan cerita sebab watak dorang tu tak banyak screen time. Lepas tu dalam movie ni, dia adalah scene kelakar dia tau. Bagi aku, taklah banyak. Tapi adalah dalam 2-3 scene yang bila dia lontarkan dialog tu, benda tu menjadi. Bagi aku, certain scene lah, tak banyak. Dalam 2-3 scene, bolehlah buat rasau-rasau. And then, kualiti sinematografi dia, bagi aku, dia pada paras yang pertengahan. Dia biasa-biasa je. Dia tak terlampau teruk dan dia taklah terlampau okey. Dia pertengahan, biasa-biasa je. So, aku akan pergi dengan apa yang aku rasa tak best pasal filem ni. Kurang sikit lah. Okay, first, bagi aku ada beberapa scene tak logik, Mat. Movie ni kalau ikutkan bertambah tak logik bila plot twist dekat credit scene tu keluar. Contoh aku bagi dekat office tu, memang tu je ke staff dia? Aku nak tanya sikit. At least ambil lah extra cast sikit kan. Bagi nampak office tu busy sikit, ramai sikit staff. Ini berapa kerat je staff kau? Memang itu je lah. Tak tahulah nak cakap apa kan. Lepas tu, yang pasal credit scene tu, actually kalau tak ada, lagi okay movie ni. Betul aku cakap. Lepas tu, editing filem ni bagi aku kurang kemas lah. Dia macam kelang kabut. Dia terlampau banyak transition ke satu scene yang lain tu menggunakan method aku boleh cakap fade in, fade out ni style. Ini kita dah 2025 tau. Bukan 2005 ke 2015 ke yang kau nak guna fade in, fade out banyak kali. Kalau sekali 2 kali tu tak apalah. Ini banyak kali, Mat. Movie ni genre penyiasatan jenayah. Kau mestilah tertanya-tanya kan, macam siapa yang buat, kenapa dia buat ni semua. Yang aku tak boleh baca, kenapa dia buat. Tapi siapa yang buat, orang daripada awal dah boleh baca dah. Sepatutnya at least kau buat penonton tertanya-tanya, tak boleh expect siapa yang jahat dan kenapa dia buat. Bagi aku benda ni patut dititik beratkan lah daripada awal filem. Sebab pertengahan filem tu, bukan pertengahan, actually masa starting 15 minit ke 20 minit tu, penonton dah boleh baca dah actually siapa jahat. Betul aku juga. Tapi bagi akulah, movie ni secara keseluruhan dia masih still korang boleh layan, korang boleh hadam. Macam yang aku cakap tadi lah, it's a good content movie lah. Aku ada nak cakap sikit. Sebenarnya aku kurang setuju lah bila LPF bagi classification untuk movie ni 13 tahun ke atas. Sebab bagi akulah, movie ni sebenarnya better rate 16 kot. Sebab banyak gila scene-scene yang bagi aku it's a matured team lah. Budak-budak tak sesuai layan scene-scene macam ni. Tapi yelah, ini sekadar pendapat aku je. Sekadar personal opinion aku. Aku bukan siapa pun, aku pun penonton biasa je. So, rating yang aku bagi untuk filem Balas Balik ni adalah sebanyak 6/10 bintang. So, filem Balas Balik ni dah tayang dekat sinema berdekatan korang pada 29 Mei 2025. Filem ni belaga dengan Keluang Man tau actually release date dia. Tak tahu kenapa, tapi dah belaga dah pun kan. Nak buat apa kan? Boleh pergi layan, support local. So, pada korang yang dah layan filem ni, kasih review sikit. Aku nak dengar apa pendapat korang. Thank you, kita jumpa di next review.